Pada 22 April 2025, satu serangan pengganas berlaku dekat Kashmir, tepatnya di lembah baisaran Pahalgam yang terletak di wilayah Jammu dan Kashmir, wilayah yang ditadbir oleh kerajaan India. Akibat serangan ini, seramai 26 orang meninggal dunia, 25 rakyat India dan seorang lagi warga Nepal. Jadi sebagai tindak balas, India telah melancarkan satu operasi yang dinamakan sebagai Operation Sindoor pada 7 Mei 2025 dan menuduh Pakistan merancang tindakan ini. Jadi perang antara dua negara pun bermula. Nasib baiklah kedua negara ni akhirnya berdamai. Pada 10 Mei 2025, satu gencatan senjata telah berlaku yang dimediasi oleh Amerika Syarikat. Sepanjang beberapa dekad sebelum ini, negara ni sebenarnya pernah berperang sebanyak 4 kali dan 3 daripada 4 perang tu berlaku dekat Kashmir. Jadi apa besar Kashmir ni hot sangat, guys? Okey, jom kita recap semula sejarah India dan Pakistan. Sebelum ni, India dan Pakistan adalah sebuah negara yang sama, tetapi negara ini telah dijajah oleh British. British semuanya mula-mula datang sebagai pedagang melalui syarikat Hindia Timur British. Kemudian dia mengalahkan kerajaan Mughal dan mengambil alih India. British ini telah jajah India hampir 300 tahun. Dari abad ke-17 sampai abad ke-20. British mula undur diri pada 15 Ogos 1947 akibat semangat nasionalis dan kerugian akibat kuas perang dunia kedua. India masa ni juga tengah bergolak, ada dua parti kat sana iaitu Parti Kongres dan Liga Muslim. Pemimpin politik bagi Parti Kongres ni Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru, di mana Jawaharlal Nehru ni lah yang akan jadi Perdana Menteri India pertama. Liga Muslim pula diketuai oleh Muhammad Ali Jinnah yang jadi Gubernur Jeneral pertama Pakistan. Pakistan merdeka sehari sebelum India iaitu pada 14 Ogos 1947 dan India pula merdeka pada 15 Ogos 1947. Federasi antara dua negara ni diatur oleh Lord Mountbatten, iaitu seorang viceroy terakhir kerajaan British di India. Dia lantik Sir Cyril Ratcliffe untuk mengatur wilayah. Problemnya Sir Cyril ni tak pernah pergi ke India, so dia memang tak tahu tentang demografi seperti agama dan budaya masyarakat kat sana. Dia pula diberi masa selama 5 minggu sahaja untuk melukis map tu, dan map tu dikeluarkan selepas 2 hari negara India merdeka. Jadi bila dah keluar map tu, maka berlakulah penghijrahan besar-besaran antara kedua negara. Semuanya masing-masing nak menuju ke tempat majoriti agama masing-masing. Kalau macam Hindu, dia akan pergi ke India. Kalau Muslim, dia akan pergi ke Pakistan. Dan Pakistan pula ada dua, iaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Barat tu Pakistan yang ada hari ini, dan Pakistan Timur tu nantinya akan jadi Bangladesh. Dalam pemindahan tu, sekitar 15 juta orang melakukan perjalanan dan kat situ juga berlaku pembunuhan, rusuhan dan juga ada wanita yang dirogol. Jadinya dekat 2 juta orang juga terkorban dalam peristiwa tu. Lepas merdeka ingatkan dah okey, tapi negara ni kembali bergaduh. Nak tahu sebab apa dia bergaduh? Cuba komen kat bawah. Kita tunggu part kedua. Jangan lupa untuk follow channel Naija Share. Terima kasih.